Ni nampak tadi yang datang supplier yang hantar adalah blend coffee roasters daripada Bangi juga. So local bakery tapi kat luar kedai sebab dalam penuh. So ramai ladies. So saya segan lah nak lepak kat dalam kan. Biasanya memang sedap lah kan. So tapi kita nak try lah sebab ni orang lain yang buat. Oh, aroma bagus. Color cantik. Agak golden lah color dia. Jadi tu biasanya menunjukkan medium roast lah, bukannya dark roast yang very harsh. Bau pun ada floral sikit. It hits all the right notes. So saya rasa local bakery ni dia dah dapat foundation yang mantap lah untuk pastry dan kopi dia. So kalau orang Bangi saya rasa memang highly recommended dah datang.